Ini kenyataan terbaru YB Rafizi. Jadi tawaran jawatan dalam parti sendiri selepas tidak pegang? Saya memang dah nyatakan daripada awal saya tidak akan menerima apa-apa tawaran jawatan. Yang itu memang diketahui. Malah Nurul Izzah hari itu masa dia jumpa saya, dia cuba nak bawa kalau ada timbalan presiden dilantik. Saya kalau timbalan presiden pun, kalau presiden dilantik pun saya tak berminat. Nampak? Bila mana ini berlaku, tuan-tuan dan puan, saya tertanya-tanya 3 soalan yang ini. Yang pertama, adakah ada kebimbangan di hati Nurul Izzah untuk membawa PKR selepas pada pemilihan ini? Wallahualam. Yang kedua, mungkinkah untuk mendamaikan suasana yang ada PKR yang sedang bergelombang sekarang ini, maka difikirkan menarik masuk dengan melantik YB Rafizi sebagai timbalan presiden akan meredakan keadaan? Mungkin juga. Yang ketiga, mungkinkah berfikiran Nurul Izzah untuk membawa PKR yang sedang mengalami gelombang ini tanpa adanya lantikan YB Rafizi sebagai timbalan presiden akan sangat menyukarkan PKR untuk memenangi PRU 16. Wallahualam. Dan daripada 3 soalan ini akan terbit banyak lagi soalan-soalan terbitan. Yang paling pasti sekali, kenyataan YB Rafizi tegas. Dan kenapa beliau menolak sebenarnya? Dia bukan soal jawatan, dia soal mesej dan juga perjuangan yang kita nak bawa. Politik ini mestilah berhubung kait dengan mandat dan juga kumpulan yang mengangkat kita. Kenapa tak letak jawatan sebagai ahli parlimen? Yang melantik saya ialah rakyat. Saya perlu menghormati keputusan rakyat itu. Kalau soal penglibatan dalam parti, yang memberi mandat kepada saya setakat ini adalah cabang pandan. Jadi saya kena hormati mandat daripada cabang pandan tadilah. Nampak? Ini tentang soal mesej, ini tentang soal perjuangan, ini tentang soal bagaimana nak mendidik sebuah parti, kerana di sepanjang ketika kempen pemilihan telah dinyatakan dengan jelas dan terang kepincangan yang berlaku dalam parti. Dan jika ianya tidak dikendalikan dengan baik, akan membawa pada kerosakan sebuah parti. Dan of course, YB Rafizi dan kita semua sangat sayangkan parti perjuangan kita dulu berasaskan kepada keadilan dalam parti, keadilan dalam negara. Dan kerana itu beliau kekal sebagai MP Pandan. Mandat itu datang daripada orang di Pandan. Nampak? Takkanlah nak disia-siakan mandat yang datang daripada orang-orang Pandan. Dan timbul soalan yang paling besar, what will happen next? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.